jiwa tu lemah. Okey. Jiwa tu lemah. Bila jiwa tu lemah, Dia okey, contohnya kita nak bagi makan. Apa yang itu yang kita nak. Baik. Macam mana nak semakan jiwa? Tu bagus. jiwa. Ingat belajar tak apa. Baik. Setiap orang hidup hari ni, selalu ni ilmu lama-lama ilmu orang tua-tua. Orang tak pernah belajar, tak pernah beri. Macam mana nak bagi jiwa tu kuat? Okey, dengar baik-baik. Pernah tak kita hadiahkan jiwa Fatihah kat jiwa? Aku silap jam. Orang jiwa nak kuat, dia kena baca Fatihah, hadiah pada jiwa aku. Bangun pagi-pagi tu, bila bangun pagi-pagi kan, lepas kita bangun pagi kan, sebelum kita nak ambil sembahyang apa semua, kita baca Fatihah, hadiah kat jiwa kita. Hadiah kat jiwa. Hadiah kita. Waktu tu kita minta apa kita nak semangat kuat macam mana, nak lagu mana. Jiwa kita akan ikut kita jiwa. hadiahkan Fatihah. Ya. Tak pernah orang buat. Tapi orang tua tu panglima dia buat benda ni. Bermakna kalau kita hajat macam baca Fatihah apa semua, waktu kita nak ambil ayat pun boleh juga kan? Ya. Waktu kita nak mandi ke apa? Ya, sekali je, tak payah banyak kali.